Patah hati, Sedih berlebihan. sedih berlebihan. Oh, depresi ni So semua kan? dia akan menyendiri kan. Aha. Kita akan bercakap dengan sendiri. Aha. So benda jin ni dia empathy, kesian budak ni. Oh. Contoh budak ni tak ada mak ayah lah. Aha. Tak ada kawan lah. Tak ada kasih So sayang aku nak cukup. hiburkan dia. Apa bentuk hiburan yang boleh bagi Ustaz? Sama ada main dengan dia atau bisikan dengan dia. Betul ke hiburan lah tu? So dia menghiburkan supaya dia tak seorang-seorang. Rasa berteman. Tetapi kita kat luar ni nak macam-macam duduk. Kenapa kau duduk seorang-seorang? Aha. Sebab dia suka duduk seorang-seorang. Sebab apa dia suka duduk seorang-seorang? Sebab ada yang lain teman. Maksudnya masa dia duduk seorang tu dia tengah berhibur lah. Dia tengah berhibur lah. Pesanan dekat sini, kalau sedih macam mana, jangan seorang-seorang. Jangan seorang-seorang. Kena ada yang nasihat, ada yang pujuk. Itulah peranan mak ayah. Peranan mak ayah, kawan-kawan. Okay. So kadang kawan tak ada mak ayah. Kan? Betul. So kita lah kawan-kawan dia, kita tengok dia. Ambil tahulah. Ambil tahu pasal dia. Macam mana kita nak tackle dia. Okay. Supaya dia tak terus hanyut. Okay. Ni mungkin Ustaz boleh share lah. Cara orang berfikir kan sekarang. Bila broken, dia galau lah. Istilah budak-budak sekarang. Nak healing. Nak healing. Pergi pantai seorang-seorang. Bawa kursi, air matcha, latte satu. Matcha strawberry kan. Is it benda-benda tu Ustaz, dia kira membuka ruang kepada benda-benda macam jin ni? Dia orang panggil bawa diri. Bawa diri. That's the point. So bila patah hati ke ada something yang berlaku broken dan sebagainya. So dia ada banyak kaedah. So kalau dari sudut Islam, kita paling dekat adalah Al-Quran. Betul. Ambil air semayang, Aha. sembahyang. Okay. So itu salah satu yang tidak boleh ditinggalkan. Betul. Kita ni adalah manusia, insan. Aha. So kita berhubung di bumi, kita kena berhubung dengan alam. Nature. So nature tu adalah salah satu gelombang yang boleh menenangkan. Okay. Sebab nature ni pun dia adalah makhluk Allah. Betul. So contoh deruan ombak. Okay. Zoom, zoom. Suara tu, gelombang tu adalah gelombang zikir dia kepada Allah. Okay. Suara-suara burung, Kicauan. kicauan itu adalah zikir. So zikir sifat dia tenang. Betul. Dia akan menghantarkan nur ataupun cahaya kepada jiwa kita supaya dia bertenang. Okay. So bila deruan umat kan kita dengar, Healing lah. dia healingkan hati kita. Okay. Itu salah satu kaedah. Macam dia orang pergi hiking ni semua okey lah Ustaz?